الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Surah An-Nisa ayat yang ke-59 yang bermaksud, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul, yakni rujuk kepada Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, yang demikian itu, kata Allah, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam di Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi kita ini, yang berusaha, Tuan Nazir dan keseluruhan saf kepimpinan, ibu-ibu muslimah yang senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan guru, tuan-tuan haji dan teman-teman muslimin keseluruhannya. Marilah kita bersama-sama pada hari ini 27 Rabiul Akhir 1447 Hijri. Marilah kita bersama-sama menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmatnya terhadap kita, khususnya yang berada di ruang solat Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi kita ini. Kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, alhamdulillah. Barang diingat, disebut dalam kitab kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibnu Adam fil yaumil akhirah hatta yus'alu an arba' an umuru fima afnahu. Dan tidak akan bergerak kedua-dua kaki anak Adam di yaumul akhirah sehingga ditanya 4 perkara, antaranya tentang umur kamu, kat mana kamu manfaatkan dia. Ada. Ini sebab itu ulama sebut kan, bab umur ni kita lihat pada firman Allah dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia sesungguhnya berada dalam kerugian, kan? Kecuali yang beriman dan beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kalau boleh kongsi sekadar perkongsian, 1 Oktober itu, ini 19 Oktober, kan? Ada satu peristiwa 1 Oktober hari Rabu di awal bulan Oktober. Ada satu asatizah di Selangor kita ni, usia 53 tahun. Dan yang berbicara pun tengok pada hari itu, hari Rabu, ingat lagi. Dalam pukul 10 lebih dia WhatsApp dalam grup penceramah. Dia kata kalau ada siapa-siapa kekosongan kuliah Zuhur pada 1 bulan 10 hari Rabu, dia boleh ganti. Kan? Tak. Kata kita pun tengok, biasalah tu. Bila ada kelapangan. Habis kita kuliah masa tu, tengok balik pukul 2, duka cita dimaklumkan, meninggal dunia dia. Pukul 10 lebih dia minta kalau ada peluang untuk dia berkuliah Zuhur, pukul 2 kembali ke rahmatullah. Usia 53 tahun. Nak tunjuk bahawa nikmat umur ni. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiru nasa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba saat kematian,
Allah tak delay, Allah tak percepatkan ketentuan Allah SWT. Sebab tu dengan nikmat Allah SWT, kita dipertemukan untuk menyambung pengajian berkitab kita, Imamul Qurtubi At-Tazkiratu bil Ahwalul Mauta wa Umurul Akhirah, rahsia kematian, hal ihwal alam akhirat. Kita sambung pada pertemuan ni halaman 243 ke Tuan Haji? Betul kan? Halaman 243 dalam kitab kita, iaitu dalam bab orang mukmin bebas daripada ketakutan dan juga daripada azab kubur. Bebas daripada ketakutan dan azab kubur. Baik, kita baca satu ayat tentang azab kubur yang kita selalu baca kan di masjid, di surau. Lepas kuliah ada kelapangan, kita sama-sama baca surah Al-Mulk ayat 27. Qala Allah Ta'ala, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kemudian apabila mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, maka muramlah muka orang-orang kafir itu. Serta dikatakan kepada mereka, wakilah hazal lazi, dia kata, kuntum bihi tad'un, inilah azab yang dahulu kamu minta untuk disegerakan kedatangannya. Kata mufassirin, ayat ini menggambarkan kesedihan orang-orang kafir saat melihat azab kubur. Jadi ada azab kubur ni dalam surah Taha ayat 124 pun Allah SWT berfirman, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan kami, kata Allah, bagi mereka dongka, kehidupan yang sempit, iaitu dalam kubur, dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Baik, kita tengok dalam kitab kita, kata tuan punya kitab Imamul Qurtubi, ada 5 faktor atau 5 perkara penyebab selamat daripada seksa kubur itu. Dah kan? Dia kata apa? Ini tajuk dia ketakutan fitnah azab kubur. Yang pertama kata dia ribah. Ribah ni berjaga-jaga terhadap musuh di sempadan nak masuk negara ni. Kan? Nanti dia ulas, kita tengok. Yang kedua, mati syahid. Mati syahid. Mati syahid ni sampai Nabi sebut bila menitis saja darah orang yang mati syahid di bumi, pertama menitis, diampunkan segala dosa. Illa daini, kecuali hutang. Sebab apa nak sebut tu? Dalam kuliah malam Isnin baru ni. Ni Ahad malam Isnin malam baru ni di kawasan Gombak Selayang. Ada seorang tanya, ni cerita benar ulang balik kan. Dia kata, Pak Ustaz, saya nak tanya ni, dia kata saya kebetulan Allah bagi rezeki sikit, ada bagi pinjam kepada hutang kepada ahli Qadriyah kat tempat kuliah ni, kat tempat surau kita kuliah kan. Dia kata kalau Ustaz tanya berapa banyak boleh tahan lah jumlah hutang tu. Jadi dia kata banyak tahu Ustaz dia tak bayar, banyak tahun kan. Jadi saya pun dah letak dalam hutang lapuk lah, kalau dia bayar-bayar, tak bayar tu ketentuan Allah SWT. Ditakdirkan Ustaz, sebelum Ustaz datang ni 3 hari lepas, saya datang kuliah Ahad malam, mana minggu sebelumnya, dia datang bayar Ustaz, bayar penuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz kan. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Tetapi kegembiraan saya tu tak lama Ustaz. Esoknya ada orang taman ni datang bagi tahu, Haji tahu tak dia bayar tu dengan apa? Duit tu dari mana? Dari mana? Saya tak tahu dia tak. Dia kena 4 nombor. Dia kena 4 nombor. Dia kata, ni yang dia sebut kan. Jadi saya nak tanya Ustaz, dia kata, bolehkah saya ambil duit tu? Malah boleh kan. Itu soalan dia. Kan? Kita bila ditanya daripada sumber yang macam tu, kita dah tahu daripada sumber yang haram. Kan? Al-haramul bayyinun. Haram ni jelas. Dia dah tahu daripada tu, maka bagi kita dia syubhat dalam haram juga tak boleh ambil. Kan? Tak boleh guna. Dia kata, tapi Ustaz, saya ada tanya beberapa Ustaz, dia kata boleh. Pula dah. Ada khilaf. Nak tunjuk. Tak nak cerita mati syahid tadi, hutang pun tidak diampunkan dosa hutang. Kita bila dia orang tanya macam tu, kita ingat dalam Al-Quranul Karim sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 44.
Qala Allah Ta'ala, dia kata apa? Fala tahsyawun nas. Jangan kamu takut pada manusia. Wa akhsyawni. Takut kepadaku, kata Allah SWT. Fala tahsyaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan keuntungan dunia yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, fa ulaika humul kafirun. Mereka itu orang kafir. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 44. Tak apa, kita pegang dulu, kita tengok yang ni, kan? Dia kata yang ketiga, bacaan Al-Quran. Yang keempat, orang yang ditimpa, diuji musibah sakit. Dan yang kelima, waktu yang baik. Baik, kita tengok apa kata Imamul Qurtubi terhadap orang mukmin ni yang ada 5 perkara ni. Dia kata ribah, iaitu berjaga-jaga terhadap musuh di sempadan. Salman Al-Farisi berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni hadis Muslim, hadis sahih, kan? Betul Hadis Muslim. Betul, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin. Berjaga-jaga terhadap musuh di barisan depan, di perbatasan. Sehari saja dia kata, wa laylatin. Semalaman khairun, lebih jauh lebih baik, min siyami syahrin, daripada berpuasa sebulan dan ibadah malamnya. Ni yang kita punya anggota keselamatan, kan? Yang duk jaga di sempadan ni. Duk jaga dekat mana tu? Yang Sulu masuk tu dulu apa? Kat mana? Lahad Datu ke apa? Lahad Datu dah. Tu yang disebut. Dia kata apa? Wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Dia kata apa? Dan dia kata apabila dia meninggal dunia, amal yang dilakukan dia mengalir kepada dia. Yang kita tahu, iza mata ibnu Adam man qata'a min amali illa thalas. Meninggal anak Adam, maka terputus amalan dia kecuali 3, kan? Sadaqatun jariyah, sedekah jariah berpanjangan. Au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang kita ajar dan orang amalkan. Ya. Yang ketiga, awaladin salihu yud'u lahu, anak yang soleh mendoakan. Ini satu lagi yang disebut ni. Dia kata apa? Sedangkan rezekinya tetap mengucur ke atasnya, dia juga terpelihara daripada fitnah kubur. Nampak beruntung orang yang bekerja menjaga sempadan keselamatan untuk orang lain senang beribadah dan seumpamanya. Sebab itu rakan-rakan kita prajurit, bekas prajurit, kan, termasuk. Dia kata apa? Ribah, berjaga-jaga terhadap musuh di barisan depan, merupakan amal yang paling baik. Ni dalam kitab kita halaman 244. Yang pahalanya kekal sesudah kematian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'la bin Abdurrahman daripada bapanya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, semua amalan terputus kecuali 3 perkara yang disebut tadi, dan tambah dalam ni iaitu orang yang berjaga-jaga di barisan depan. Kan? Dia kata hadis ini sahih. Cuma dia terdapat dalam riwayat Imam Muslim saja. Sahih. Kan? Boleh berbahas? Boleh, sahih. Kan? Tapi kalau hadis tak sahih, tak boleh berbahas. Macam ustaz kuliah subuh minggu lepas. Ada orang tanya. Dia kata, ustaz, yang ustaz baca hadis man shalla salatan raka'ataini qabla al-fajjar khairum minad dunya fihima. Siapa yang tolak 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis sahih. Sahih kata. Baik, kalau hadis sahih, apa bacaan yang kita nak baca lepas Fatihah rakaat pertama, lepas Fatihah rakaat kedua? Kata sudah, kan? Kata selalu ustaz baca rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tarakai, kan? Sahih ke tak sahih? Sudah tak berani nak jawab, kan? Tak, saya nak tanya yang sahih, ustaz. Kalau macam tu, ustaz tangguh dulu, kan? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu, sebab kita tak berani nak cakap, kan? Habis kuliah tu telefon, rujuk, kan? Tanya pakar rujuk, dia kata, ustaz, yang sahih, katanya orang alim yang kita rujuk,
Sahabat selalu tengok Nabi SAW baca rakaat pertama lepas Fatihah, solat sunat sebelum subuh, Al-Kafirun. Rakaat yang kedua, Al-Ikhlas. Asyik baik ustaz tak kata sahih yang tu demam kita dah kan. Itu habis tu ustaz baca, selalu dengar orang tua kat kampung baca. Mungkin ada manfaat dia dan seumpamanya. Tapi kalau tanya sahih yang tu boleh berbahas kan. Baik, dia kata apa? Demikian juga suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Nuaim yang menerangkan mengenai mayat sesudah matinya. Pada masa itu terdapat beberapa amalan yang tidak terputus pahala dengan kematian dan kebinasaannya yang kita sebut tadilah kan. Sedekah kan, iaitu dia kata sedekah jariah. Itu pun ada satu hajah tanya malam baru ni sebelum datang sini. Ustaz, hajah nak tanya apa beza sedekah dengan hadiah? Sudah kan. Sedekah dengan hadiah apa beza? Kan. Sedekah ni kita bagi kepada suatu golongan sasaran yang kita mengharapkan pahala daripada Allah SWT walaupun tanpa ijab dan kabul. Saya sedekahkan kepada Tuhan, Tuhan saya terima sedekah, tak ada pun tu kita nak. Sedekah ada dua, sedekah sunat macam kita sedekah jariah ni untuk pembinaan tu, lawa nampak tu kan. Ada mula Ramadan siap lah agaknya tu, lawa tu kan. Tu. Ataupun dia ada sedekah wajib, zakat. Zakat sedekah wajib. Boleh tak kita war-warkan sedekah wajib? Boleh. Cuma kita bimbang, kita insan lemah, insan biasa, takut jadi riak. Jadi riak dah. Kita datang kata, pernah pergi masjid Hasanah Bangi? Pernah? Ada tengok yang kat depan, kat padang tu lawa tu ada? Tahu berapa kos dia? Dengar cerita 200. Tahu tak siapa yang bagi 160? Tak kan? Dia kata, siapa tu? Siapa Ustaz? Yang mengajar kuliah kat situ tiap-tiap Ahad minggu ketiga. Demam. Nak tak kan? Nampak? Kita bimbang yang tu. Takut macam tu kan? Boleh, tapi takut jadi riak. Bila riak, izhabu ilal ladzina kuntum tura'u fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kamu, Allah kata, buat suatu kanora, kamu cari dia. Aku berlepas, tak nak bagi pahala. Itu kita bimbang kan. Baik, dia kata apa lagi? Adapun hadiah, kita bagi sesuatu untuk memuliakan orang. Contoh saya datang ini, saya nak muliakan Tuan Imam kan. Saya bawa balik berjalan contoh. Kalau Tuan Imam bawa balik umrah lah senang kan. Kita pun bagi apa tu out yang bau sedap tu kan. Yang tak kita pun bagi. Memuliakan Tuan Imam. Kita tak harapkan pahala kan. Nampak tu beza dia. Tapi kalau Nabi SAW, Nabi larang Sayyidina Husin untuk makan yang sedekah. Nabi kata keluarga kami, kaum kerabat, akrabin, ahli bait, dia tak boleh sedekah. Dia hanya hadiah boleh kan. Ketika Salman Al-Farisi masa Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah di Quba, dia try bagi, dia kata ni sedekah kami Nabi senyap. Esoknya dia kata ni hadiah kami, Nabi bagi. Tu beza kalau kita macam tu. Dia kata Ustaz kalau macam tu, bila ada kematian tu Ustaz kat tempat sini, dia akan letak apa tu? Kat tempat yang kuliah letak apa? Apa tu? Orang ada meninggal, dia letak atas meja tu, kita nak masuk duit tu. Balang tu. Jak kan. Yang Lut Sina boleh nampak tu. Kalau macam tu Ustaz tu nak hadiah ke nak sedekah? Yang tu sedekah. Sebab nak menghilangkan musibah ahli keluarga yang diuji oleh Allah SWT. Nampak Kena ingat orang yang sabar atas musibah ni, Sayyidina Husin ada sebut. Dia kata datukku memaklumkan kepadaku. Nabi lah kata dia. Nabi kata, wahai cucuku, di syurga nanti ada sebatang pohon bernama balwa. Pohon itu untuk orang yang, umatku yang sabar atas musibah masa duduk atas dunia. Nampak Baik. Dia kata apa lagi? Ilmu yang bermanfaat ini, kalau orang tanya kita satu ilmu, dan kita boleh jawab mengikut Al-Quran dan Sunnah, maka dia amalkan, kita boleh jawab tu, dia kira ilmu bermanfaat dah. Tak payah kita duduk mengajar macam ni, kalau ada orang amal, alhamdulillah. Contoh. Ustaz ambil contoh macam ni. Contoh, katakanlah atas kapasiti Ustaz sebagai pendaftar perkahwinan ataupun juru nikah. Ya kan? Senang cerita dah. Lepas tu katakanlah malam ni balik ada seorang datang ke rumah malam ni. Dia kata lama dah cari Ustaz. Dia kata saya ni baru pindah kat sini kan. Saya umur 50 kata dia. Nak contoh kita bagi ilmu bermanfaat. Dia kata Ustaz dulu saya kahwin awal umur 21. Isteri 19. Muda-muda Ustaz bercerai lah, setahun bercerai. Kan?
Jadi tak ada niat nak kahwin langsung. Ni baru ada datang niat ni. Umur 49, 50 datang niat. Kata okey, alhamdulillah. Kan an-nikah sunnati. Faman lam ya'mal sunnati laisa minni. Nabi kata orang mampu, kahwin-kahwinlah. Kalau tidak, Nabi tak mengaku mat. Laisa minni. Bukan dari kalanganku. Ya ustaz, dia kata okey semua. Cuma nak tanya ustaz. Yang budak perempuan yang saya berkenan tu, dia pun berkenan kat saya. Saya cek keturunan dia. Dia ni rupanya anak bekas isteri saya yang saya cerai dulu. Nampak macam mana? Bagaimana ni ustaz? Boleh ke saya kahwin? Dah. Dia dah berkahwin umur 21. Bercerai. Sekarang dia umur 50. Isteri dia kahwin awal. Lepas tu cerai. Anak tu pula boleh kenal kan? Boleh tak kahwin? Sudah. Kan? Kita kata dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa rabaikumul lati fi hujurikum min nasaikumul lati ila akhir ayat. Diharamkan berkahwin dengan anak-anak tiri dalam penjagaan kamu daripada isteri-isteri yang telah kamu campuri. Tetapi kalau belum bercampur, kamu dah bercerai, tak salah kamu berkahwin dengan dia. Jadi saya tanya, kata tuan bercampur ustaz, kalau dah setahun kahwin bercampur lah. Tak boleh. Tak boleh. Dah. Dia pun amal ilmu bermanfaat. Jelas boleh. Contohlah. Baik, dia kata apa? Maka dia kata dan anak yang soleh. Anak yang soleh ni kalau kata dia berjumpa dengan tuan imam kat sini dan seumpamanya tuan guru untuk dia laksanakan majlis tahlil dan seumpamanya, dia anak soleh juga. Kan? Dia bertawassul dengan orang yang lebih alim untuk sampaikan bacaan hadiah kepada arwah mak ayah dia pun anak soleh. Kan? Di samping itu ada ribah. Itulah satu lagi. Orang yang melakukannya akan mendapat pahala yang berlipat ganda sehingga hari kiamat. Menurut hadis Nabi SAW, jika dia mati, pahala mengalir kepadanya. Hadis ni dapat dalam hadis riwayat Muslim yang kita baca tadi. Kan? Yang kita selalu dengar 3 tu. Sedekah jariah, anak yang soleh mendoakan, waladin solihun yud'u lahu, dan dia kata au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Boleh jelas. Baik, kita sambung lagi. Dalam kitab kita ni terdapat suatu penjelasan halaman 244 terhadap perkara tersebut dalam kitab hadis Imam Tirmizi yang diriwayatkan oleh Fadalah bin Ubaid. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul mayyiti yukhtamu ala amali illal murabita fa innahu yammulahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fattani." Setiap mayat akan tertutup amal dia. Meninggal dunia habislah. Sebab tu dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100 Allah ingatkan, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Semua orang hamba Allah ni yang nak meninggal dunia, kata Allah akan minta tangguh. Dia nak buat apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia nak buat amal-amal soleh yang dia lupa buat. Kan? Walaupun kita tahu kan, yang cakap ialah sendiri dah, bukan kata orang lain. Bila Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9 contoh. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Dia kata, engkaukah yang lebih baik? Allah tanya. Ataupun orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan sujud berdiri sambil takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Allah. Maknanya orang solat malam. Kan? Afdalus salat ba'da salatul fariḍah salatul lail. Kita dengar yang bercakap ni beria-ia. Hari ni dah 26, besok 27, besok 28 Hijri, 28 Rabiul Akhir. Maknanya kita dah dihidupkan nikmat umur oleh Allah Subhanahu Taala tahun 1447 Hijri. 28 kalau esok hidup lagi 28 malam. Ada? 2 Rabiul Akhir, Rabiul Awal kata 30, 58 hari. Safar 29, 87 hari. Muharram 30, 117 hari. Berapa kali kita tinggal solat malam? Ini jawab sendiri yang bercakaplah terutamanya. Nah,
Kalau kita kata Ustaz 117 hari Ustaz, Alhamdulillah 17 hari buat, 100 tak buat. Masalah tu kena di sini improve. Kan? Hatta rakaatain walaupun 2 rakaat. Nampak tak kan? Sebab tu dia akan menyesal. Dia kata kecuali orang yang sentiasa melakukan ribah, iaitu berjaga-jaga terhadap musuh di perbatasan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalnya akan tumbuh sehingga hari kiamat dan bebas daripada fitnah kubur. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya dulu pernah, dia kata, pernah menjaga perbatasan. Masa jadi prajurit dulu, masa jadi angkatan tentera dulu. Kan saya dah besar, duduk kat surau je. Adakah pahala tu dikira? Ada pandangan kata pun kira juga. Kira kan? Sebab tu, jangan main. Kan? Kita kena hormat. Ya. Dia kata, Ustaz, mentang-mentang dia apa kan? Pegawai tentera, dia buat kat surau ni pun macam tentera je. Dia kata macam tu tak kan? Dah dia dilatih macam tu. Tengok hebat kelebihan ni. Kan? Imam Tirmizi menyatakan hadis yang dibaca ini hasan lagi sahih. Boleh. Imam Abu Daud juga mengatakan suatu hadis yang mirip dengan hadis tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bebas daripada fitnah kubur. Kan? Ya. Sebab tu tadi kita baca ayat dalam mukaddimah tadi, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 59, kan? Apa-apa berlaku perselisihan, kita rujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akan selamat. Kan? Contoh ni pengalaman kan. Selingan sikit kan. Ustaz pernah diamanahkan untuk akad nikahkan satu pasangan daripada Kuala Lumpur, tapi dia kahwin dekat kawasan kita. Kan? Macam kata kat sini, kena ambil juru nikah kat sini. Kan? Jadi, bila dia akad nikah semua selesai, tak ada masalah lah. Kan? Jadi bila duduk masa berlalu, yang haji tu, yang anak perempuan dia kahwin tu, dia telefon. Dia kata, Ustaz nak tanya. Dia, Ustaz, jodoh pertemuan ni, dia kata di tangan Tuhan. Kan? Kalau Ustaz ingatlah, Ustaz yang akad nikahkan anak perempuan saya dulu dengan menantu saya. Orang kampung Ustaz lah, orang Pantai Timur dia kan. Saya kata, ya, pasal apa? Tak ada tahu jodoh tak panjang Ustaz, dia dah berpisah. Kan? Cuma saya nak tanya Ustaz, kalau bekas menantu tu, dia duduk sibuk telefon pada anak saya bekas isteri dia kata, memandangkan dia kahwin pun tak lama, boleh tak dia nak minta balik mas kahwin tu? Mas kahwin tu. Boleh tak nak minta balik? Sebab dia kata apa? Hari tu dia ikut kaedah di Pantai Timur, mas kahwin tu 20,000 dia bagi semua 20,000. Macam kat kita mas kahwin 300. Nah, yang lain hantaran kan? Macam mana tu Ustaz pandangan? Kata mas kahwin ni memang dalam surah surah An-Nisa ayat 4 ada sebut. Surah An-Nisa ayat 4. Dia sebut apa? Kan? Dia kata qala Allah Ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin sebagai pemberian wajib. Dan lepas sahkan nikah wajib bagi. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, gunakanlah pemberian itu sebagai nikmat yang baik kesudahannya. Boleh kalau dia bagi. Adakah tadi dia minta dalam surah Al-Baqarah ayat 236 kan? Kalau dia tak bercampur dengan isteri dia, dia kahwin tak campur, janda beriah. Dia janda. Dalam surah Al-Baqarah sebut dia boleh minta separuh tu. 20,000 tu 10,000 boleh ambil. Haji tu kata, Ustaz, boleh tak Ustaz tolong rekod baca macam tu, saya nak forward kat menantu. Mana kan? Tak. Ustaz pula kata contoh, Ustaz kata, boleh Ji, tapi ada komisen lah sikit. Pula macam tu, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab dia kata apa? Fala tahsyaru bi ayati samanan qalila. Ayat tu dah betul. Tapi dia minta apa? Komisen pula kan. Menjual ayat-ayat Allah tak boleh kan. Baik, sebabnya dia punya conclusion nak kata tadi, tiap-tiap persoalan kita rujuk pada Quran dan Al-Hadis kan. Kalau tak jangan cakap. Sebab apa? Kalau kita belajar ke depan nanti kita ni baru halaman 245, halaman 500 lebih tentang sirat titian sirat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, apakah amalan yang kami boleh amalkan yang menyebabkan kami tak lama di titian sirat? Nabi sebut 2 kan. Nabi kata pertama, ya Abu Hurairah, kamu ajarkanlah sunnahku
kepada semua manusia walaupun mereka benci. Kan? Yang kita khutbah Jumaat itu tajuk apa? Mulianya umat kerana adab. Kan? Kalau solat kat Selangor lah. Kalau solat dekat KL tak tahu. Kan? Ustaz saya solat kat sini tak dengar apa tajuk tu. Tidur dah tu. Tidur dah tu dah kan. Tak dengar tajuk tu dah kan. Yang kedua. Kan? Dia kata yang kedua. Nabi SAW sebut. Ya Abu Hurairah. Bila tentang urusan hukum agama. Kamu jangan guna pendapat. Dah, bila orang tanya tadi. Kata yang berhutang tadi. Ustaz berkata. Pada pendapat Ustaz. Yang tak boleh. Kan? Dia tak ada pendapat hukum ni. Dalam Al-Quran dan hadis. Bukan pandangan. Pandangan tak boleh. Nah. Jelas Baik, dia kata apa? Halaman 244. Perkataan bertambah di sini bermakna berlipat ganda. Pahalanya tidak terhenti kerana mati dia. Amalan lain terhenti dah bila meninggal dunia. Kan? Dalam surah apa tu? Surah apa tu? Kan ayat 97. Man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Kan? Allah akan mana-mana hamba Allah, baik dia muslimi atau muslimah, dia melaksanakan amal soleh dengan syarat dia beriman kepada Allah SWT, maka Allah akan bagi kehidupan yang baik, digandakan amalan dia. Nah, dah ni meninggal dunia pun tak terhenti, digandakan amalan. Satu-satunya pahala amalan itu iaitu orang yang sentiasa berjaga-jaga terhadap musuh di wilayah perbatasan. Kan? Macam apalah mujahidin di Gaza tu kan, jaga perbatasan tu, ialah dia kata amal kebaikan juga membawa keselamatan daripada musuh dan melindungi mereka dengan perlindungannya, menyucikan agama, menegakkan syiar Islam. Amal yang mengalir pahalanya hanya amal soleh yang dia lakukannya. Faham? Boleh? Jelas setakat ni? Ada soalan ke setakat ni? Setakat ni jelas tak? Yang tentang ribah baru. Yang boleh menyelamatkan orang mukmin daripada ketakutan, fitnah dan azab kubur. Kan? Nabi ada sebut. Dia kata kalau adalah umatku yang selamat dari azab kubur, Sa'ad bin Mu'az lah orang dia. Yang Sa'ad ni ketua Bani Ansar. Yang meninggal dunia malam pertama, malam pengantin. Dah lah dia tak ada orang nak dengan dia. Fizikal dia tak lawak. Kan? Gelapnya kata dia. Tetapi dapat yang Rasulullah SAW recommend, dapat kahwin malam pertama, dia dengar gendang jihad, dia tinggalkan isi dia tu pergi sana. Kan? Dan meninggal malam tu, bergoncang arash. Nabi kata kalau ada umatku yang tak kena himpitan kubur, Sa'ad lah orang. Sa'ad pun kena sekali. Ada pandangan kata sebab Sa'ad pernah dia musafir. Bila dia musafir, macam kita nak balik ni lah. Tadi nak datang tadi penuh balik tu. Kan? Ke arah Pantai Timur tu. Dia berhenti untuk qada hajat. Dia tak ni. Dia atas dasar apa dia kata ni, bauli, buang air tu. Yang tak jelas. Baik. Baik, teringat bila balik cuti ni, ada orang tanya juga. Kan? Ada jemaah tanya tempat kuliah, dia kata Ustaz nak tanya. Kan? Ni esok ni raya Deepavali besok. Kan? Tak apalah dia tanya, kita jawab yang sekadar kita mampu. Kan? Dia kata Ustaz, saya kan jiran saya yang sambut Deepavali. Dan baik Ustaz, baik. Dah 30 tahun dah duduk sekali dia. Dia sebelah tak ada masalah. Saya nak tanya Ustaz, boleh ke malam ni? Saya balik, dia kata solat ni tengah jalan, dia tanya balik. Lepas tu saya cakap dengan rumah saya, yang buat kek sikit. Buat kek kan. Nak buat apa? Nak bagi kat jiran sebelah. Boleh ke tak boleh? Saya kata pasal apa Haji nak bagi malam ni? Tak bagi malam lain. Pasal apa malam ni nak bagi? Kan? Dia kata sebab malam ni kan raya, esok raya Deepavali. Baik. Raya Deepavali ni raya bangsa ke raya agama? Saya duduk kat tanah suci dia orang tu, lepas tu kita tanya dia kan. Dia kata raya agama, rupanya dia duduk nyalakan api tu kan. Dia kata nak bagi laluan pada dewa kebaikan. Kalau dewa raya agama lah kan. Jadi tak boleh Haji nak bagi malam ni. Kalau Haji nak bagi atas dasar hak jiran. Kan jiran tetangga hak satu. Kalau Muslim, 2 hak. Kalau saudara mara kita 3 hak kan. Ya. Boleh bagi malam lain. Pasal apa nak bagi malam ni? Baiklah Ustaz, kalau macam tu saya terima pandangan Ustaz. Kalau besok dia ajak saya makan pagi. Baik raya balik subuh besok, dia pun panggil. Dia kata Tuan Haji,
Datanglah dia kata kan, ada wak makan ni, nasi biryani, jangan rusing halal, saya tempah dengan catering surau. Dia kata macam tu tak kan? Macam mana? Kan? Boleh, tak ada masalah kan, asal pergi boleh, harus atas dasar kejiranan, tapi tak payah pergi wish tu, tak payah kan? Awak cakap banyak sihat kan, hari raya boleh ya, nampak tak? Kan? Azan dulu kan? Kita sambung sikit lagi boleh? Sambung sikit. Halaman 245, terdapat suatu hadis dengan sanad sahih daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan ketika dia berjaga-jaga dari musuh Allah Subhanahu wa taala yang disebut ribah tadi pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan pahala atas amal soleh yang dilakukannya atau membebaskannya daripada fitnah kubur dan memberikan rezeki berupa rasa selamat daripada ketakutan yang dahsyat dalam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Abu Nuaim Al-Hafiz meriwayatkan hadis daripada Jubair, daripada Amru Aswad Irba' Syariah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal terputus daripada orang yang melakukannya tak kala mana dia meninggal dunia. Habis. Kecuali orang yang melakukan ribah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya terus bertambah, rezekinya terus mengucur kepadanya sehingga hari yaumi yub'atsun, hari kebangkitan. Hebat kan? Ya. Sebab tu Sayyidina Khalid Al-Walid kan? Ya. Dia berapa perang yang dia sertai. Tapi dengan ketentuan Allah SWT, dia meninggal demam panas di atas pembaringan. Sedih dia. Sahabat kata, pasal apa kamu sedih? Ya, dia kata, sebab orang lain ada persaksian bangun di hadapan Allah SWT. Sehingga sahabat kata, ya Khalid, yang mati syahid tu akan jadi saksi bahawa kamu yang mengetuai tiap perang ni. Baru dia senyum balik, dia suka tak? Nampak hebat. Nah, dia kata apa? Hadis ini dan hadis riwayat Fadalah Ibnu Ubaid ada dua batasan, iaitu orang meninggal dunia berada dalam keadaan ribah. Sayyidina Utsman Ibnu Al-Affan pula berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjaga-jaga dari musuh ribah suatu malam pada jalan Allah, akan diberi pahala yang sepadan dengan puasa dan menegakkan malamnya selama 1000 malam. Apa kelebihan tu? Baik, sebagai akhirnya di bawah sekali, Ubay ibnu Ka'ab mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, dia kata barang sesiapa melakukan ribah satu hari, jaga sempadan satu hari untuk jaga kehormatan orang muslim dengan penuh ikhlas pada bulan di luar Ramadan, pahalanya lebih besar daripada ibadah puasa, menegakkan malam, solat malam selama 100 tahun. Ribah sehari di jalan Allah, menjaga kehormatan orang Islam pada bulan Ramadan, lagi utama, lagi besar pahala di sisi Allah SWT. Kan? Kita punya prajurit kita yang bertugas jaga perbatasan pada hari-hari bulan Ramadan, lagi besar pahala dia. Kan? Jadi insya-Allah kita akan sambunglah pada pertemuan akan datang, iaitu mati syahid. Mati syahid dan bacaan Al-Quran, musibah sakit dan waktu yang baik. Cuma ada satu versi kat bawah dia tulis, Rasulullah SAW bersabda, bawah sekali, halaman 245. Pahala ribah lebih besar daripada melakukan ibadah puasa dan menegakkan malamnya selama 1000 tahun. Jika Allah SWT mengembalikan dia kepada keluarganya dengan selamat, tidak akan ditulis atasnya dosa, pengampunan dosa. Kan? Kita nak bila berjumpa Allah SWT, 3 perkara. Nak pengampunan dosa, nak redha Allah SWT, nak rahmat Allah. Dapat 3 tu alhamdulillah. Orang mukmin yang gembira insya-Allah. Baik, sekadar itu saja. Kita mula tadi 7.30. Sekarang 8.20. Cantiklah tu kan. 50 minit insya-Allah. Nanti kita akan sambung dengan izin Allah pada bulan hadapan insya-Allah. Kan? 240, 46, 247 insya-Allah. Kitab kita 1132. Banyak lagi insya-Allah kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.